Bumbu babah ni kan ada yang cakap sedap, ada yang cakap tak sedap. Curious macam ni. Ingat nak review video panjang, tapi sebab pergi semalam buat short je lah. Semalam sebenarnya lelaki aku nak makan nasi padang, so kita pergi kedai Dapur Minang ni yang paling dekat dengan rumah kita orang lah. Pelik juga kenapa kosong dah habis ke lauk dia, tapi kita orang masuk je lah, tengok apa je lauk yang ada. So dah ambil nasi, tengok-tengok memang tak banyak yang tinggal, memang tu je ada. Tak apalah, ambil lah. Tapi bila terlalu tak ada, kita orang macam tak payah nasi padang ni, memang itu je yang tinggal, ujung-ujung sangat. So ni je lah. Kalau ikutkan menu dia ada banyak lauk-lauknya. Mungkin pukul 8 malam dah habis licin kot. So kita orang bungkus je nasi dengan air, dah ambil kan, takkan letak balik. Option nasi padang paling dekat masa tu yang ada bumbu babah. Dah pergi Ampera Raya Kajang, jauh lah pula. Yang ni menu dia banyak ni, tak tahu nak pilih yang mana. Tapi kalau tengok dari segi lauk tu, pukul 8 malam macam tu, still lagi agak banyak pilihan lauk yang boleh di-order. So kita orang order 2 set nasi dan juga lauk-lauk tambahan lah. Contoh macam yang ni. Kini dek baru rupa nasi padang. Harga dia RM61.05. Kalau bagi kita orang tu standard harga nasi padang. Tapi bagi korang macam mana? Untuk environment kedai kat depan ni bersih, cantik, dan ramai family yang bawa makan anak-anak semua. Kita orang pasangan. Baru goreng dia yang crispy, memang crispy macam keropok, tapi ada part-part yang keras sikit. Yang balado tambah cili je kat atas tu, tapi cili dia sedap. Macam sambal penyet pun ada, gabungan crispy dan pedas. Okey, kakak suka dek. Nasi dia banyak, aku memang tak habis tu, makan separuh je. Sambal dia pedas juga, especially yang hijau ni. Kat Trax ramai cakap rendang daging dia mahal, tapi bagi aku rasa rempah dia kau juga, dan daging dia lembut. Urat ni bagi aku biasa je, sebab aku bukan peminat urat kot. Overall sedap je bagi kita orang. And just in case korang ada nak mengadu apa-apa ni, ada customer care line, WhatsApp je kat situ. Anyway ni outlet Eco Majestic, mungkin ni okey, ada tempat lain tak okey mungkin.